Nak juga, nak juga. Ayah, adik nak beli kasut juga. Tak payahlah, Dik. Adik dah beli banyak barang tadi. Dah 300 dah. Alah, tadi kan adik beli mainan je. Sekarang ni adik nak beli kasut pula. Bolehlah ayah, bolehlah ayah. Tak payahlah, Dik. Ayah ada duit cukup-cukup nak bayar sepasang kasut. Kalau adik beli nanti, tak cukup lah ayah nak beli kasut ni. Adik tak kira. Adik nak juga beli kasut ni. Kalau ayah tak bagi adik beli kasut, adik lempar kasut dalam kedai ni. Adik! Pangai. Apa ni? Ayah cakap tak payah lah. Ayah, kenapa segar-segar adik? Terperanjat tahu tak? Kalau adik-adik jatuh, mati. Apalah ayah ni? Dia segar orang boleh. Orang segar dia tak boleh pula. Terperanjat kita. Pakcik, kenapa gaduh-gaduh ni? Muka merah-merah panas. Nak cendol? Kenapa ni pakcik? Tak, anak saya ni. Kenapa dengan anak pakcik? Saya nak beli kasut, dia pun nak beli kasut. Dia dah banyak beli, dah 300 dah habis barang. Dah dia nak kasut, beli je lah. Masalahnya duit saya ada cukup-cukup nak bayar sepasang kasut je. Alah, apa nak pening kepala pakcik? Sekarang ni Top Bundle mengadakan promosi cuti sekolah. Buy one, free one. Buy 10, free 10. Wow! Apa tu? Apa bohongnya pakcik? Ni, beli satu, percuma satu. Beli 10, percuma 10. Wow! Betul ke? Betul lah. Bila start tu? Bermula 25 Disember sehingga 28 Disember 2025. Oh, kalau beli kasut murah pun dapat free juga ke? Tak kisah murah ke mahal ke, beli serendah RM30 pun boleh percuma. Bak tu. Kat mana lagi ada kak? Seluruh cawangan Top Bundle. Di Rantau Panjang, di Shah Alam Section 7, Shah Alam Section 16, di Kajang, di Puncak Alam, semua ada promosi ni. Oh. Adik pergi ambil kasut free? Ayah, selalunya kan kalau orang nak bagi kasut free, barang reject. Cik, nak tanya. Ya. Yang kasut free tu barang reject ke? Apa pakcik ni? Top Bundle tak pernah bagi barang free, barang reject. Walaupun percuma, still barang yang kita jual. Pilih je, barang tak ada reject, tak ada defect, tak ada rosak, ambil je. Kita nak bagi free. Okey, terima kasih. Adik pergi pilih kasut. Ambil berapa pasang ayah? Ambil 10. 10 pasang. Kita dua beranak je ayah. Tak apalah, yang lebih tu ayah nak jual kat orang kampung. Ayah nak buat bisnes? Ya. Otak ayah ni memang bergelega. Adik pergi pilih sekarang. Okey. Terima kasih. Terbaiklah kedai kasut Top Bundle ni kan ayah.